ambil gambar, okay, gambar masa kita kecil-kecil, muka yang comot-comot, gambar yang masa kecil-kecil tu kan, masa umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Ambil gambar tu. Kalau ada album lagi bagus, album yang foto album tu kan. Kalau ada gambar online pun boleh mana-mana. Macam Fiza, okay. Tada! Ni gambar Fiza masa tadika, masa Fiza kecil-kecil. Tunjuk ke muka? Okay, tunjuk sekejap. 1, 2, 3. Ha! Tak nampak kan? Tutup lah. Okay, pakai nikap sekarang. So 1, 2, 3. Yeah! So gambar ni, so bisa ambil gambar ni, tengok gambar ni kan. Tengok lama-lama, tenung lama-lama, tengok. Mula-mula tu rasa cringe tau. Apa ni? Rasa macam gambar apa ni? Kita kecil-kecil, tudung sengit semua kan. Rasa macam macam tu kan. Tapi makin tenung mata, tenung masa kecil tu. Benda ni mungkin jarang dengar, tapi ramai yang buat. Lama dah orang buat benda ni, tapi mungkin tak viral ke, tak trending ke apa ke. Tapi saya dapat ni daripada American coach kan. Yes, betul-betul membantu healing membantu. Sebab kita betul-betul sembuhkan kita punya childhood, betul-betul sembuhkan masa silam kita, masa kecil-kecil. Sebab kita punya trauma, luka lama semua tu datang punca dia daripada kecil-kecil. Kita dapat benda tu daripada orang keliling semua tu. So kita rasa macam kita bermasalah. Tapi budak-budak kecil-kecil tak tahu apa-apa. Sebab tu kena sembuhkan. Tengok balik gambar kecil-kecil masa kita kecil tu. Tengok, kita sembuhkan apa punca dia. Kan? So sebab tu Fiza letak gambar ni, Fiza letak dekat cermin Fiza. So kalau bangun tidur ke apa, tengok cermin, Fiza pandang gambar yang dulu. So tengok gambar, pujilah, Fiza. Tengok gambar dan Fiza, sayang Fiza, sayang Fiza, Fiza comel, Fiza cantik. Puji diri sendiri, bagi kita semangat ni. Apa yang kita nak dengar. Bila kita tengok gambar masa kita kecil, kita akan dapat rasa tu datang tau. Rasa macam kita teringat balik apa yang masa kita kecil-kecil tu kita nak sebenarnya. Kita nak rasa selamat, rasa safe, ada orang jaga, orang macam kira mak ayah ada di keliling kita.